Bagi tuan-puan yang dah konsisten menyimpan emas, simpan emas dah untung tuan-puan, kenaikan harga emas lebih daripada 10% setiap tahun. Nak lagi untung tuan-puan, bukan sekadar menjadi gold saver, tuan-puan perlu jadi dealer public gold. Maksudnya tuan-puan dah seronok menyimpan emas, tuan-puan perlu ajak orang keliling tuan-puan, adik-beradik, mak ayah, sepupu sepapak, kawan-kawan kerja, memulakan simpanan emas. Jadi tuan-puan simpan emas dah untung. Apabila tuan-puan jadi dealer public gold akan bayar insentif pula kepada tuan-puan. Setiap pembelian customer yang tuan-puan guide tadi, public gold akan bayar insentif. Berapa persen? 1% hingga 2% kepada tuan-puan. Jadi banyak tuan-puan. Dia kata tuan-puan dah seronok menyimpan emas, baik ambil promotion dealer. Tuan-puan dapat 4 keistimewaan. Pertama, tuan-puan akan dapat financial freedom. Yang kedua, tuan-puan akan dapat time freedom. Yang ketiga, tuan-puan akan dapat VVIP trip bersama dengan public gold. Tuan-puan boleh melancong ke luar negara secara percuma sahaja. Dan yang keempat tuan-puan akan dapat bisnes yang boleh diwarisi. Dia kata kita berlaku kematian, income kita ni boleh diwariskan kepada anak kita, kepada isteri kita, orang yang tersayang kepada kita. Jadi tuan-puan susah nak dapat bisnes yang bagi keempat-empat keistimewaan ini tuan-puan. Hanya ada bersama dengan public gold. Jadi tuan-puan jom jadi sebahagian daripada kami, iaitu dealer di bawah tim G100 Network yang dipimpin oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Segala tool set kita akan sediakan, circle positif kita akan sediakan, ilmu yang proven kita akan sediakan, dan yang paling mahal adalah kita ada mentor yang jujur dan ikhlas dalam membimbing kita mencapai financial freedom bersama dengan public gold ni. Jadi boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya. Assalamualaikum.